Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak tunjuk tips cara buat daging masak merah ala Thai ala kedai Tom Yum untuk meniaga. Okey, ni resepi ni korang boleh ikut ataupun tak ikut pun tak ada masalah. Kalau nak ikut nak buat meniaga tak ada masalah, saya halalkan. Semoga bermanfaat dan membantu untuk semua orang ya. Yang siapa-siapa yang nak meniaga ataupun meniaga-meniaga yang kecil-kecil, boleh ikut resepi saya, tak ada masalah. Okey, tengok sini bahan-bahan. Okey, dekat sini kita ada daging. Daging kita dah iris nipis-nipis. Banyak kita buat banyak sekali. Kemudian kat sini ada bawang holland, bunga kubis, carrot, cili merah, cili ni, cili Bangala. Kalau kita guna cili ni lah bau dia sedap tau. Kalau kita buat daging merah kena guna ni. Kalau tak ada ni pun tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Sekarang jom masak. Okay guys, first minyak. Kalau kita nak buat daging merah banyak, ini untuk meniaga tau. Orang kena tumis dulu, kena goreng dulu daging ni. Daging kita gaul dulu. Kalau daging kita tak goreng, kita tak tumis semua bahan-bahan tu nanti, dia tak sedap. Dia tak akan ada rasa-rasa smoky, rasa-rasa ala Thai dia tak akan ada. Okey, daging kita dah rebus. Kemudian sini, tengok sini, bawang putih. Bawang putih ni lebih kurang 10 ulas sebab kita buat banyak. Kita kena guna banyak lah. Macam gitu. Okey, bawang putih. Kemudian kita tumis sekali. Tumis. Kita tumis. Kita tumis semua sayur-sayur. Kita tumis dulu. Sebelum masuk perasa lain kita tumis dulu guys. Kalau tak tumis memang tak akan sedap. Cubalah korang buat kat rumah sana. Kena tumis dulu. Kita tumis dulu bagi dia naik-naik smoky-smoky. Sebab tu kalau korang makan dekat kedai Tom Yum ke di restoran ke, daging merah dia sedap kan, dia buat macam gini. Kita gaul dulu dia sekejap. Ni sekarang cili Bangala. Kalau ni tak ada pun tak ada masalah ya, boleh je. Ni sebab saya nak cantik, nak sedap, saya kena guna ni lah. Tapi kedai Tom Yum jarang kan lah guna ni, pakai yang ni. Kita ambil separuh lah, separuh. Yang merah separuh, yang hijau separuh. Alright, kita masuk dalam. Kita tumis juga. Dia buat daging merah guys. Korang siapa-siapa yang nak berniaga, korang boleh ikut resepi saya ni. Korang boleh buka kedai lah, kedai Tom Yum boleh buka. Saya halalkan. Ilmu saya share je dengan orang, saya kongsi je. Semoga jadi amal ibadat saya dekat dunia dekat akhirat nanti. Okey, setelah kita tumis, baru kita masukkan ni. Ini apa? Sos labu guys, sos labu. Dekat mana beli? Korang boleh beli dekat Shopee ataupun di pasar raya pun ada jual. Okey, kita masuk. Kalau kita buat daging merah, kita kena guna ni. Kalau tak ada sos labu memang tak akan jadi. Okey, kita letak banyak sikit. Lalu kita taruh ni, cili kisar, cili bo yang kita dah kisar. Kita goreng lagi, kita tumis lagi dia. Macam ni cara dia guys. Dah naik tu, bau-bau smoky dia. Kita tumis lagi dia. Rasa. Okey, sos tiram. Sos tiram lebih kurang 4 sudu. Sos cili 4 sudu juga. Kemudian gula tu 2. Aji tu 2. Kalau tak suka aji Ajinomoto gula tak payah letak. Okey, cicak sotong tu 2, 3, 4. Ni rasa dia kita adjust masing-masing Kalau tawar boleh tambah cicak sotong. Kalau kurang sedap boleh tambah penyedap. Itu cita rasa tu kena adjust masing-masing. Kita tumis lagi dia.
Kecap Golden Mountain. Ni pun sama juga. Kalau siapa-siapa nak beli, boleh beli dekat Pasar Raya ataupun dekat Shopee boleh beli. Okey, taruh. Okey guys. Apabila daging merah kita dah masak, akhir sekali baru kita taruh ni. Kailan dengan cili padi. Kailan jangan taruh awal tau. Jangan letak awal, nanti dia jadi hitam. Tak cantik. Okey, jom sini. Okey, tengok daging merah kita. Warna merah sikit. Ini kalau tak letak pun kalau tak taruh pun tak ada masalah ya. Ini nak bagi warna cantik sikit je. Sikit je, jangan banyak. Tapi okey, kailan cili padi. Okey, kali lagi. Air tak payah letak tau. Air tak payah taruh guys. Baru dia pekat. Kita nak yang pekat. Pekat sedap, mantap. Okey, dekat. Walawe. Marvelous ni guys. Okey. Hidang. Sekarang dah siap, boleh kita hidang. Dekat sikit. Berminyak guys. Marvelous ni, marvelous. Okey guys, inilah dia daging masak merah. Memang menyederakan. Bau smoky dia pun dah naik atas lah. Memang sedap ni, korang cuba dekat rumah. Okey, semoga membantu dan bermanfaat selama mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.